Berita terkini, emas kini menjadi aset rizal global nombor 2 mengatasi euro. Hari ini 20% daripada rizal dunia disimpan dalam bentuk emas, euro hanya tinggal 16%, dolar masih nombor 1 tetapi semakin menyusut. Tahu tak siapa yang beli emas banyak-banyak ni? Bank Pusat, China, India, Turki, Poland. Kenapa Bank Pusat beli emas? Sebab mereka dah tak percaya penuh pada dolar dan sistem fiat. Sekarang ini, bila geopolitik tegang, bila sekatan ekonomi boleh datang bila-bila, emas menjadi penyelamat. Nak simpan emas di Public Gold? Simpanan patuh syariah, selamat dan boleh mula serendah 100 PBR. Klik link di bio atau PM saya sekarang. Emas tak boleh dibekukan, tidak boleh sekat dan satu-satunya aset yang stabil walau apa pun krisis yang berlaku. Bila negara-negara besar simpan emas, maksudnya mereka tahu emas melindungi nilai jangka panjang. Kalau mereka yang ada kuasa cetak duit pun simpan emas, kita ni rakyat biasa tak nak simpan langsung. Saya dah penyimpan emas di bawah bingan saya, sudah mula menyimpan emas bukan sebab hype, tapi kami semua belajar dari sejarah. If you learn something, please comment.